Kenapa orang kata orang Melayu ni mundur? Zakbar pun kata benda yang sama. Bukan sebab takdir, tapi sebab penyakit dalam hati yang bergantung kepada orang lain. Dalam analisis Zakbar, kemunduran bangsa ni berpokok pangkal daripada dua psikologi utama. Yang pertama, hilang keyakinan pada kebolehan diri sendiri hingga menyebabkan cita-cita jadi lemah dan hemah menjadi rendah. Yang kedua, terlebih dimanjakan oleh persekitaran. Sifat kebergantungan ini melahirkan satu perangai yang Zakbar ibaratkan dalam peribahasa ibarat kutu di atas kepala, iaitu suka meminta bantuan, menumpang dan menghisap hasil orang lain tanpa berusaha sendiri. Apabila perangai ni menebal, kita bukan sahaja merendahkan darjat sendiri, malah menyekat seluruh bangsa untuk maju dalam perlumbaan hidup. Ingat, bantuan orang lain takkan kekal. Selagi kita takut berdiri di atas kaki sendiri, selagi itulah kita akan terus tertinggal di belakang. Minda Merdeka mula dari membaca. Bukan setakat di akal, tapi sampai ke jiwa. Like, share, komen dan follow untuk video seterusnya.